Kereta cantik dan bergaya, Android Player pun kenalah gaya. So hari ni kita nak sembang pasal Android Player yang cute, cantik dan bergaya. Tapi, mana Android Player ni? Wow! So dekat depan ni kita ada Android Player DP8. Untuk DP8 kita ada dua jenis. Yang pertama DP8 Pro dan yang kedua DP8 Series. Untuk DP8 Pro kita menggunakan 2K resolution. Untuk DP8 Series pula kita ada dua jenis. Yang pertama DP8 9 dan 10 inci menggunakan screen real QLED. Dan yang kedua DP8 12.3 inci menggunakan 2K resolution screen. So hari ni kita nak sembang lagi banyak pasal DP8 12.3 inci ni. Jom kita tengok design dia dulu. Design dia very sleek, slim, lepas tu nampak premium gila. DP8 ni pula dia guna material besi tau, bukan plastik. So bila pasang dekat dashboard, dia akan blend in perfectly with your car. Screen dia pula menggunakan QLED. Jom kita try play video dekat sini. Kan nak cakap memang cantik. Kalau tengok movie memang puas hati sebab screen dia 2K QLED, memang clear. DP8 ni dia guna 8-core processor, 4GB RAM dan 32GB ROM. Untuk spek macam ni, kalau nak download banyak-banyak app macam Waze, YouTube, Netflix, Spotify, semua ok, no problem, semua responsif. Bukan tu je, DP8 ni pun boleh connect wireless Apple CarPlay ataupun Android Auto. Selepas ni tak payah susah-susah cari kabel. Untuk internet pula, korang boleh either connect Wi-Fi from hotspot ataupun masukkan SIM card dekat sini. Untuk kamera, yes, dia support camera 360. Boleh tengok semua angle, depan, belakang, kiri, kanan. Boleh juga nak pilih view 2D atau 3D. Yang penting gambar semua clear, lengkap dengan wide dynamic range. Malam-malam pun tetap nampak terang, nak parking pun senang. Untuk sistem audio, dia ada built-in DSP. So, korang boleh adjust sound ikut suka korang. Radio pun lengkap dengan logo FM. Senang nak pilih channel, tinggal klik je. And voila. Of course, tak lupa, mestilah ada split screen. Nak tengok Waze sambil nak tengok YouTube pun boleh. Macam tu je. Untuk drive jauh, memang tak boring. So conclusionnya, kalau korang tengah cari Android Player yang nampak mewah, premium dengan advanced features, dan Lenovo DP8 12.3 inci ni sesuai untuk korang. Design dia cantik, kualiti pun tip top. So nak review model apa lagi? Komen di bawah atau WhatsApp kami.